Halo, hai. Assalamualaikum, sawadika. Lo ni Nana duduk di Suan Som di Chiang Mai. Nak royak deh di Chiang Mai ni ada tempat kutip buah apa tu? Lada buah 5 tu, oren. Tu tengok banyak lada dia. Wow, tengok suasana dia luahnya. Hari ni kutip habis kedak lah buah 5. Oh, tengok ni hak masak dah ni. Oh, lo tak nampak daun semua. Nampak buah saja. Tapi kita tak usah ambil kecil. Kita nak ambil besar-besar. Sedap-sedap. Tengok tu. Ni buah dia ni. Kau tengok gini hijau. Tengok kuning-kuning gini. Boleh kutip dah ni. Dia kata ni. Kita pilih molek ni. Oh. Sedap ni. Ni kuning ni. Tapi kecil tak usah. Bubuh. Gih. Banyak semu. Belum tak nak pilih. Allah. Hei, banyak sungguh. Ni yang tunjuk contoh-contoh buah-buah 5. Berkali deh suruh kita pilih deh. Ni nampak buah tak segar sangat. Nanti kita nak pergi cari buah segar. Comel sekali nanti. Banyaknya. Banyak yo pohon ni. Mu tengok ya berejah Wow. Ni ada ribin bagi untuk letak di ni di pohon ni kata Nana channel sudah mari dah sini. Tu. Nana Supapon channel. Okey, nanti kita nak tepek dah. Mana bemak? Ujung Bantang. Ni dah. Okey, boleh dah tu. Siapa dah? Kita nak kutip. Kutip buah pula. Tereng. Ya terbukit ya lo. No ni. Boleh dah. Nanti kita nak terabuh je. Wow. Kalau tengok jadi bengong juga ni tak tahu kata mana molek deh. Air banyak. Daun. Air. Masih manis dah. Berapa 5 baru berkali deh. Wow. Lalu. Wow, tengok ni. Memang sini molek bukan mami. Letih dah. Letih dengan kenyal sama banyak. Nanti kita tengok view pula. Kalau bawah tu ialah zon apa bunga. Apa nak pukul rambang dengan bunga boleh lah. Nak comel bunga dia tu. Pada dah hari ni rasa berat dah ni. Tengok ni banyak ke tak? Nanti kita nak pergi timbang berapa kilo boleh. Lepas tu bayar. Siap. Okey, untuk siapa yang nak mari jalan di Suan Som di Chiang Mai. Boleh mari dah. Tapi jalan yo. Takut kalau tak biasa. Memang jalan naik bukit. Okey, kita nak pergi timbang dah. Kata berapa habis hari ni. Okey, Kak. Somyud lah. Kilo kak. Ni, timbang dulu habis boleh berapa? Kilo tarai kah? Kilo 10. 10. Mai tengok ni kilo ni. 2 kilo pak. Tarai kah? 216 baht. Okey, ni 200 habis 200 ni berlaku untuk serago ni. Wah, letih. Nanti mari lagi. Bye-bye.